Ramesium ialah kuil peringatan Ramses kedua. Tetapi satu tinggalan di sini sangat mengagumkan. Ia ialah serpihan patung gergasi Ramses kedua yang pernah berdiri di hadapan kuil. Patung itu dikenali sebagai Ramses, matahari para raja. Pada asalnya, patung granit ini mempunyai ketinggian sekitar 18 meter. Beratnya pula dianggarkan melebihi 1,000 tan. Bayangkan batu sebesar itu diukir, kemudian diangkut dan ditegakkan di kawasan kuil. Hari ini, patung tersebut hanya tinggal dalam keadaan runtuh. Namun, saiz serpihannya masih menunjukkan betapa luar biasanya binaan asal. Kuil ini juga dihiasi dengan relief yang menggambarkan pertempuran dan kejayaan Ramses II. Tetapi patung gergasi itu tetap menjadi salah satu tinggalan paling mengagumkan di Ramesium. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.